Jom. Okay, bye. Jom. Nama dia Mia. Good morning. Good morning. Good morning yang tak morning. Good morning lah. Oh, good morning lah. Okey. Makan apa? Roti. Mana? Makan roti. Oh, Maria makan apa? Roti pedas. Roti pedas. Kita nak pergi mana ni? Apa? Tengok opa. Oh, nak tengok opa. Helikopter. Ha? Helikopter. Helikopter. Sebaik ada translator. Uish. Sedap betul. Tok rambut. Wow, cantiknya. Cantiknya rambut. Kita parking dekat airport. Let's go. Kita masuk airport. Makan-makan. Before nak masuk apa dalam dia tu? Panggil Miek. Masri International Exhibition Center. Yang tu Kalau kita nak masuk situ, kita makan dulu. Bertahan lagi. Bertahan. Cakap hi. Hello. Wah, dengar aeroplane. Kita makan nasi ayam. Apa tak perasa es spoon? Kakak masih hidup kan? Zeus. Ada Zeus guys. I wish. Fish. Every day we need Zeus supaya kita boleh menjalankan hari dengan tenang untuk kita kepanasan kejap lagi. Awish nak tengok apa ni? Ha? Nak tengok apa? Tengok opa. Tengok opa. Kita tengok opa. So hari ni adalah misi untuk mencari opa. Betul. Ramai. Let's go. Sebab dia buka ni hari Jumaat dengan Sabtu sahaja. So kita pergilah. Hari ni second last day untuk 5 2025. Kita nak masuk dalam. Tak tengok. Lagi dekat. Bunyi dia. Ni kita masuk Masri. Wah, dia tu. Tak nampak. Macam hari raya Langkawi. Macam hari raya Langkawi. Macam kat Kelantan ni. Dah sampai. Pegang kakak. Peluk-peluk lah. Ramai semua nak register. By the way nak masuk ni seorang RM35. Korang beli online lah. Kalau korang beli walk-in harga dia RM45. Oh, sangat ramai dan panas. Wow, tu kereta askar tu. Tu. Sungguh ramai manusia. Ada kereta askar. Comel semua Pikachu. Okey. Wow, kalau biru. Huish. Oh, ini best.
tengok jet lagi dekat. Ni Jerman, Malaysia, tu US. Ni Jerman. Kita nak masuk dalam Jerman. Bentley dengan tu. Ha, gemuk. Hello. Bye bye. Okay. Wow, bestnya. Comel. Alah comel. Mariam senyum. Okay, driver. YouTube. Hi. Yes. Hi. Hi. This one is for my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Thank you. Astagfirullah, tutup sikit muka. Malu. Keluar dengan panggung. Ya Allah. Oh, bergelah. Adakah saya punya English agak broken sampai dia tak faham sangat? Mungkinlah accent lain kan. But it's so funny and kelakar and malu. Bergelah. Camping kot. Saya ada camping belakang. Bergelah di kapal Jerman. Jauh bergelah hari ni. Oh, kalau potong nampak sangat. Wow. Banyak pun. Say hi. Ciao. Hi. Ciao, Siti. Bella, ciao. 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 Bye. Calik. Calik. Okay, thank you. Kita nak masuk aircon. Oh, tak tahulah rambut aku ni nampak ke? Tak nampak dah kot. Tudung dah macam apa? Penat dah lah. Geng dia je ni ke boleh duduk? Geng-geng dia je rasa. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, bye. Dia macam sangat apa, muka tak malu. Ya, kat sini orang kena buat macam tu ya. Kalau tidak kan, tak ada gambar. Betul. Kalau malu tak adalah gambar. Tak ada gambar. Aduh. Habislah balik-balik Umi macam kenapa gelap ni. Umi jawab gelap dah anak aku. Pulau. Standard lah. Anak pulau. Selama 3 hari. Best. Masuk kat dalam. Satu sebab kita nak aircon, satu lagi show akan start semula pukul 3 petang. Sekarang baru pukul 1 petang. So kita lagi masuk dulu. Buyung okey? Alhamdulillah. Excited. Panas-panas. Oh, excited. Excited pun. Panas-panas pun still on. Larat lagi? Larat lagi. Ya, gagal lagi. Say what?
Depan sikit. Oh, nak salam. Tunjuk dapat apa tu? Tengok, kakak tengok. Wow, helikopter. Beratnya adik. Dah roti ke? Nangis. Dari naik mana? Dawi, nak roti dah. Kita naik tu tengok dah. Naik mana tu? Naik dia sebut JN semua. Belakang coklat. Tak ramai depan sana. No, kau potong kan. Ya. Nak kira bawa mari. Lagi. InsyaAllah. Sama bersalin, berpantang semua. Amin. Amin doakan yang Amin, baik-baik. amin. Wah. Masuk pula dah. Ya. Kita boleh tengok jenis-jenis. Dia selalunya waktu aerospace mesti hujan. Tapi hujan pun selalu tak lama sangat pun. Dia macam lebat. Dia macam lebat sekaligus. Lepas tu dia okey balik. Ini POV 4 petang. Best lah. Kan tadi kita dah tengok show pagi tadi. Lepas tu pukul 3 petang pula kan. Tapi untuk show kali ni, untuk 3 petang ni satu negara je sebab hujan. So dia akan sambung esok. UDM. Sakit tangan kakak. Tak. Ni tangan kakak sakit. Oh. Sorry. Ada. Bu air. Okey. Ada. Okey, tak sakit dah. Tapi tadi kan seluar adik dah basah dah. Kenapa seluar adik basah? Tak basah. Dah tak basah dah? Ha. Tadi terkena air? Tak. Oh, dah tak dah? Ha. Tadi adik kata, Kak Mia adik kata, kena kaki, kena seluar adik. Macam tu? Tak. Oh, bukan. Dengan Dengan apa? air ni. Wah, nak minum ais spritzer. Roti? Adik nak makan roti? Kan, muka comel macam mana? Oh, comel macam tu kah? Oh, Macam domak. macam gemuk. Dia dah tak nak kawan Kak Mia pun. Dia dah tak nak kawan Kak Mia ke? Oh, sedihnya.
Ha? Rindu Tok Mi. Mia balik rumah mama. Tadi balik rumah Tok Mi. Abang nak pergi mana ni? Taekwondo. Taekwondo. Baik, duduk belakang. Adik. Pergi mana ni? Nak pergi lawan-lawan lah. Fighter. Ada fighter class. Kuat sikit. Pandai. Taekwondo. Dia letih seharian. Adik buat apa ni? Adik tunggu siapa? Sini. Tengok. Kakak tengok. Adik. Adik tengah ni. Sekarang pukul 6.30 pagi. Saya nak pergi ke ferry dah. Sebab basnya dekat Kedah pukul 11.30. So, let's go. Dan saya sangat mengantuk. Saya nak sama tidur dalam bas. Perjalanan 7 jam. 7 jam kalau tak silap. Dia mencuba untuk tak nak tidur supaya dalam bas saya boleh straight tidur. Saya dah masuk ferry dah. Perjalanan dalam sejam 40 minit ataupun hingga 2 jam. Lepas tu saya akan naik bas. Okay. Ni Uci. Tidur dengan mama. Comel. Sebab Uci ni dia jenis dia tak suka orang pegang dia tau. So dia memang selalu suka sorang-sorang apa semua. So macam bila dia nak rapat dengan orang, dia jadi macam oh, Uci comelnya. Ni memang tengah tunggulah orang masuk apa semua. Pukul 7.30 kita akan gerak. Hai guys, selepas belanja perjalanan saya dah pun sampai dekat rumah. Kita ada Mika. Ika. Kita balik-balik kita tengok. Kita nak buat steamboat. Kita nak buat sukia kat rumah. Kita ada daging. Sos sukia ni. So good. Mika nak ke? Guna yang abang punya lagi satu tu lah. Yang warna kuning tu. Kalau hitam. Ha? Dan kuah. Guna apa? Ada warna kuning ni. Satu lagi. Oh, sedap kuah dia. Itu mungkin kuat kot abang rasa. Saja je pura-pura Ulat-ulat. api. Kau tutup apa?